Halo. Okey, selamat pagi kepada semua pemberita yang ada pada hari ini. Saya semalam melalui telefon telah bertanya dengan Datuk Seri Sarunan berkenaan dengan beberapa perkara yang penting berkenaan dengan koil Peterkali Yaman ini, kerana ada kritikan daripada parti perpaduan, parti perpaduan mengatakan bahawa MIC telah gagal untuk mempertahankan koil ini kerana pembinaannya adalah secara haram dan beberapa perkara yang telah dikemukakan kepada masyarakat umum. Maka MIC membuat keputusan untuk memberi tahu kepada rakyat umum, khususnya kaum keturunan India, sejarah sebenarnya berkaitan dengan koil ini. Dan Datuk Seri Sarunan pada masa itu adalah timbalan menteri dan juga pengerusi Badan Perhubungan MIC Wilayah Persekutuan, dan juga Datuk Beloga Bala yang menjadi timbalan menteri tahun dari 2014. Maka saya akan beri kepada mereka untuk memberi penjelasan yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Presiden MIC dan Sri Soren, mantan Timbalan Menteri Wilayah Datuk Loga Bala, Datuk Panjamurti, arkitek Andy, pemilik rumah ibadat Saudara Ben, Katiban, dan para rakan-rakan daripada media masa. Yang pertama, isu ini adalah sedikit sensitif. Maka saya minta kerjasama daripada semua pihak. Kita menyelesaikan pertimbangan disuruhkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Kita cuba selesaikan secara harmoni dan lapor apa yang patut. Kami di sini beri sedikit penjelasan mengenai tempat rumah ibadat ini. Dan saya juga ingin merakamkan terima kasih atas jaminan kerajaan, khususnya PMX, Dato' Bandar, Dato' Ramanan dan YB Parthiban dan Gobind Singh Dio yang telah memberi jaminan bahawa rumah ibadat ini tidak akan ditutup. Maka kita tak perlu risau. Yang ketiga, saya perlu memberi sedikit pencerahan sebab semalam ada juga sebuah parti daripada Kerajaan Perpaduan melalui media tampil menuduh kami berdua. Saya anggaplah kami berdua, dia kata orang yang memegang jawatan sebelum ni tidak melaksanakan tanggungjawab. Ada beberapa faktor yang kita perlu memberi penjelasan. Saya lihat ada juga orang-orang bukan Hindu marah sebab bina rumah ibadat di atas tanah swasta yang diwartakan untuk masjid dan sebagainya. Kalau saya dalam keadaan mereka, saya pun akan marah. Tak salah mereka marah sebab mereka tak dapat ataupun tidak terima gambaran yang betul. Kebetulannya rumah ibadat ni wujud lebih daripada 100 tahun. Yang kedua, fakta yang kedua, ramai berpendapat bahawa rumah ibadat ni dipindahkan ke sini. Kebetulannya tidak dipindahkan. Rumah ibadat ni memang ada di tempat yang asal daripada awal. Pada tahun 2006, apabila Dewan Bandaraya Kuala Lumpur nak melebarkan jalan, mereka minta rumah ibadat ni robohkan sebahagian, iaitu apabila masa itu sebahagian itu adalah tempat masa dan tinggal suami yang jaga koil ni. Maka Dewan Bandaraya Kuala Lumpur minta dia pihak koil untuk memberi laluan, merobohkan sebahagian daripada dapur dan tempat tinggal rumah ibadat. Maka itu dipindahkan ke depan, bukan rumah ibadat. Rumah ibadat memang daripada awal di sini. Dan pada ketika itu rumah ibadat ni dibawa tanah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur pada 2006. Maka setelah kita setuju untuk alihkan, bukan robohkan toko, bukan pindah, alihkan sebahagian daripada rumah ibadat ni, maka jalan raya telah dibina oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Untuk memudahkan perkara itu, Dewan Bandaraya memang bagi kelulusan untuk membina struktur baru. Dan jumlah kos pembinaan adalah 120,000, di mana 80,000 daripada Tun Sambi Belu dan 40,000 daripada peniaga-peniaga di sekitar Masjid India. Dan seperti mana disebut, perkara ini berlaku pada 2008, bukan 2012. Ramai mula marah sebab dia orang dengar, oh ini 2012, tokong baru. Perubahan ini berlaku hanya pada 2008, bermula daripada 2006. Notis pertama minta alihkan sebahagian daripada rumah ibadat ni dikeluarkan pada 2006, dan ni Datuk Panjamurti
Datuk Samyulu telah mengadakan pelbagai perbincangan bersama Datuk Waitulingam, Presiden Hindu Sangha, pelbagai perbincangan dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Akhirnya semua pihak setuju mengalihkan bahagian belakang rumah ibadat ni. Rumah ibadat ni bukan penempatan semula. Pada ketika itu rumah ibadat ni kepunyaan hak milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, bukan mana-mana syarikat swasta. Sebab apabila kita dengar, kadang-kadang saya pun tak salahkan orang yang ada jawatan hari ini, sebab mereka bukan berada jawatan semasa itu, mereka bukan berbagai jawatan semasa itu. Yang kedua, semua pegawai-pegawai kanan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dah besar. So kita bukan nak salahkan siapa-siapa sebab menyalah fakta, tapi mungkin mereka tak tahu. Maka tanggungjawab saya sebagai mantan Timbalan Menteri perlu memberi pencerahan yang sewajarnya supaya semua terima hakikat sebenar. So 2008 mereka bina tokong ni, dan 2008 saya telah menjadi Timbalan Menteri, dilantik sebagai Timbalan Menteri Wilayah. Dan daripada 2008 sampai 2013 saya pegang jawatan sebagai Timbalan Menteri Wilayah, tak ada mana-mana tu rumah ibadat dirobohkan, termasuk rumah ibadat ni. Dan sehingga saya Timbalan Menteri Wilayah, tanah ini memang hak milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, dan syarat nyata tanah adalah untuk pembangunan bercampuran, mixed development, bukan wakaf ke, bukan masjid ke, apa, pembangunan. Selepas saya dipindahkan ke Kementerian Belia dan Sukan, Saudara Loga Bala ambil jawatan sebagai Timbalan Menteri Wilayah. Sehingga saya Timbalan Menteri Wilayah, pejabat tanah dan galian dibawa ke Kementerian Kawal Selia, Kementerian Wilayah Persekutuan. Pada 2013, Tengku Adnan jadi Menteri Wilayah, Datuk Loga jadi Timbalan Menteri Wilayah. Jabatan Tanah dan Galian dipindah di bawah Kawal Selia KSN, Tan Sri Ayam, dan bukan lagi di Wilayah Persekutuan. Tak boleh salahkan Kementerian Wilayah Persekutuan. Dan tanah ini dijual kepada Tuan Jekyll selepas itu, bukan semasa kita berada, ataupun bukan semasa Kementerian Wilayah Persekutuan pegang jawatan Kementerian Pejabat Tanah dan Galian. Tanah ini dijual pada 2014 apabila PTG di bawah Kawal Selia dan KSN, bukan bagi Kementerian Wilayah. Itu kata sebenar. Sama ada kuil itu haram atau tidak, kita boleh lihat secara jelas. Ada dokumen-dokumen. Kalau saya tanya tuan-tuan, kalau kuil haram, boleh ke dibekalkan dengan api dan air dengan sokongan surat daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur? Kalau 2008 rumah ibadat ini haram, boleh terus robohkan je. Kenapa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bagi? Saya ada dokumen itu, saya edarkan kepada para pemberita. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur keluarkan surat untuk membekalkan api dan air untuk rumah ibadat ini. Maka mereka telah memperkenankan kewujudan tokong ini. Yang kedua, ada juga surat daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang memaklumkan bahawa mereka akan membersihkan tapak. Kalau kuil haram, takkanlah Dewan Bandaraya boleh bersihkan tapak. Memang tahu rumah ibadat ini wujud lebih daripada 100 tahun. Tapi saya tak salahkan mana-mana pihak, sebab mungkin mereka tak ada dapat maklumat yang sebenarnya. Maka inilah kedudukan sebenar rumah ibadat ni. Tolong jangan gunakan perkataan rumah ibadat haram. Ini bukan rumah ibadat haram, memang wujud di sini bertahun-tahun. Saya sendiri pernah ada perayaan di sini pada tahun 1984, masa saya masih belajar lagi. So ini kedudukan sebenar. Kita bukan nak tuduh mana-mana pihak. Kami yakin sebab ada jaminan daripada kerajaan bahawa tidak akan dirobohkan. Masyarakat India mengucapkan terima kasih kepada PMX dan juga semua pegawai kerajaan yang telah memberi jaminan, termasuk Menteri, Datuk Bandar, Timbalan Menteri dan sebagainya. Dan kita akan cari satu penyelesaian yang terbaik. Kerajaan. Okey, soalan. Soalan. Ingat. You want to say anything, Datuk? Datuk Loga. Saya datang sini untuk mensahkan keadaan fakta-fakta yang betul bersama-sama dengan Yang Berbahagia Tan Sri Presiden MIC dan juga Yang Berhormat Datuk Sri Saravanan, kerana kami berdua memang berkhidmat pada masa itu di Kementerian Wilayah Persekutuan. Fakta-fakta yang telah diberikan tadi oleh Yang Berhormat Datuk Saravanan adalah betul sepanjang pengetahuan saya. Sekian. Macam mana pemilikan itu tak dimohon langsung oleh pihak kuil atau apa? Pihak kuil kata dia dah mohon, tapi tak ada reply daripada pejabat tanah ini, pemilik kuil. Dia dah mohon, tapi tidak ada maklum balas daripada pejabat tanah. Tanggungjawab kami sebagai wakil masyarakat hanya menyelamatkan rumah ibadat. Permohonan mana-mana tanah, permohonan hanyalah diboleh buat melalui
orang yang menduduki di atas tanah. Bukan MIC boleh mohon tanah. Ni mohon mana? Sat. Reply balik. berapa kali dan bila Itu ನೋಡಿ రెండు వాటి ஒரு வாட்டி வந்து அவங்க டைமில் ஒரு வாட்டி பண்ணோம். சொல்லிடுங்க அவர்கிட்ட சொல்லிடுங்க. Masa 2012 kita ada mohon, lepas tu 2017 pun kita ada mohon. Permohonan kita ada buat. Ya, கொடுக்க வேண்டியது மட்டும் போதும். Ini tanah, ini dokumen daripada Dewan Bandar Kuala Lumpur pada 2008, bukan 2012. 2008 Dewan Bandar Raya keluarkan surat jabatan ini akan melaksanakan kerja-kerja pembersihan tapak pada 3 November 2008. Kalau ini rumah ibadat haram, boleh ke agensi kerajaan boleh membersihkan tapak? So jangan sebut rumah rasa. Saya tak salahkan siapa-siapa, sebab saya tengok banyak sangat komen daripada social media. Kita tidak boleh salahkan orang sebab mereka dapat maklumat yang salah. Kalau saya seorang Islam, kalau ada orang kata tempat masjid kita pergi bina toko, saya pun marah. So kita tidak boleh salahkan mana-mana pihak. Salah kita yang tak bagi maklumat yang sebenar kepada netizen. Maka ini dokumen daripada Dewan Bandar Kuala Lumpur pada 2008. Saya tak salahkan mana, sebab ada juga menteri pun sebut 2012, sebab kita tidak boleh salahkan menteri sebab itu maklumat mereka dapat daripada pegawai kerajaan. Dan pegawai kerajaan terlibat zaman ni pun dapat bersara. So kita bukan nak tuduh mana-mana pihak. Mungkin maklumat kurang tepat. Give the media. daripada tu apa tindakan lanjut daripada MIC? Adakah untuk hanya membiarkan sengketa tanah demikian? Bila? Ataupun sekarang ni lah? Tak, kita yakinlah PMX dah bagi jaminan, menteri dah bagi jaminan, Datuk Bandar dah bagi jaminan. Takkan kita nak mempertikaikan jaminan orang pucuk pimpinan teratas. Mereka dah kata Ramanan dah kata tak robohkan. YB Peragaban kata satu apa? Batu pun tak boleh sentuh. Ini semua meyakinkan masyarakat India. Terima kasihlah. Saya percaya kita pun dah memberi penjelasan yang sewajarnya supaya orang berpendapat ini bukan rumah ibadat haram. Dulu satu ketika dulu ada dua teater India kat sini, Hindustan dengan Central. Orang datang tengok movie, pergi ke tokong ni. Itu pun sejarah 5 tahun lebih. Pada masa yang sama, orang yang mohon tanah tu, kalau kita lihat masa kita ini satu lagi dokumen. Adalah ini surat daripada DBKL menyokong pemasangan bekalan air dilakukan ke Kuil Bakar Kaliaman. Kalau kita tahu, kita semua ada pernah kerja dengan kerajaan. Kalau tanah haram, lot yang tak ada geran pun tak boleh bagi api dan air. Takkanlah bandaraya bagi surat api dan air dibekalkan kalau kuil haram. Dan ini pembeli tanah 2000, bukti tanah dijual pada 2014. Tapi masa tanah itu dijual, bukan majlis air tanah, rakan-rakan kita di luar salah faham. Masa dijual kegunaan tanah, bangunan, syarat nyata tanah ini hendaklah digunakan untuk bangunan perdagangan sahaja, bukan masjid, commercial land. Dan pembeli memang tahu ada wujudnya rumah ibadat. Sama ada pejabat tanah ataupun pembeli harusnya menyesuaikan, bukan sampai tahap lepas 10 tahun, 12 tahun baru nak ukirkan isu-isu seperti ini. So jangan salah faham, ini bukan rampas atau bina tokong di atas tanah masjid. Ini memang tanah pembangunan bercampuran. Ini ada klaim daripada pemilik tanah kata dah bincang dengan pihak kuil selama 10 tahun. Itu betul. Saya tak salahkan pemaju pun, mereka pun ada usaha nak menyelesaikan. Tapi penyelesaian itu harus menjadi win-win. Kalau rumah ibadat di sini dibina untuk warga setempat, kita tidak boleh pindahkan rumah ibadat ni di satu tempat 5-6 km. Penyelesaian haruslah di kawasan ni. Pihak kuil pun memang setuju ada perbincangan. Saya tak salahkan pihak JKL. Mungkin selepas ini saya sendiri akan hubungi mereka, cari bagaimana kita boleh menyelesaikan. Tapi sekarang kerajaan dah buat, kita serah kepada kerajaan lah. Saya nak beritahu lah, bila kita mohon tanah ni, kita nak beli tanah. Bila kuil ni dibina tahun 2008, tanah sebelah ni ada kedai, 8 kedai. Lepas masa itu, 2 kedai itu diberi sewa kepada kuil untuk menolong mereka.
Lepas tu coil itu diroboh oleh DBKL. Ada parking lot. Masa itu tanah pertama yang dibeli oleh syarikat tersebut. Masa itu coil bersebelahan dengan lot yang mereka beli ni adalah coil. Mereka memohon tanah coil. Yang saya pelik ni, macam mana dia orang boleh dapat kebenaran tanpa coil ni dikeluarkan dan sebagainya. This is not a free lot. The temple was existing. I'm quite amazed how can DBKL sell this land in the first place to another party. And that party, iaitu Jekyll, memang beli tanah tu mengetahui bahawa wujudnya coil tersebut. Itu yang pelik. Hari ini dia nak keluarkan isu masjid dan sensitif supaya orang semua boleh dikelirukan. That is not the issue. The issue is when they bought the land, mereka memohon tanah tu memang ada coil. Pihak pembeli pun tahu, pihak DBKL pun tahu. Habis yang kita cakap ni, kalau betul-betul you nak jual, DBKL ni sepatutnya datang berbincang dan mengalihkan coil tersebut. Give a vacant land possession. Bukan yang ada sekarang, dan lepas tu kerajaan baru ke siapa yang datang taruh atas kepala mereka. This is not fair. Okay.